Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita dah mula memasukkan daun ke dalam buluh. Dengarnya daripada pukul 8 tadi. Okay. Kimi okay Kimi Ini wajah-wajah fighter-fighter semua ni. Okay. Ini orang penting ni. Ini tak ada, ni tak menyala api ni. Jangan. Sesi membakar semua ya. Sesi membakar. Belum apa-apa hal lah. Okay, so ni api kita baru naikkan. Okay. Kita baru naikkan. Ni buluh-buluh yang kita standby backup. Sebab kemungkinan lebih daripada yang kita order. Okay, ni masukkan daun. Okay. Cik Nizi dah. Fauzi dah. Jom kita tengok orang motong buluh. Peace. Okay. YouTube. Awak menawar sampai buluh dalam daun ni. Lepas tu bakat dia tak? Ada dua kali bakar. Tarik panjang ni. Yalah itu hari kita buat L ke tak? Raya sikit macam ni. Tak tahu. Betul bukan. Ini apa ke cerita yang Mama? Panjang no. Mau kan? 2 kali potong. Mau panjang tak? Ini kalau jual ni berapa ringgit? Ini panjang kasih, tapi kecil lah, boleh lah. Ini kasih 25 tu dah. 25. Orang menengok orang panjang ni. Standard dia berkurang opini lah. Dia berkurang opini lah panjangnya. Ni dah lebih banyak nampak. Ni kita tengok Encik Hakimi kita. Sabar Encik Syafiq, sabar. Boleh rehat dulu kan? Boleh. Basuh pulut. Kita basuh pulut dulu, basuh tangan dulu. Bismillah. Ini semuanya kebanyakannya penduduk Taman Bina Jaya lah. Waktu-waktu sebelum nak menyambut hari raya ni, lagi sehari puasa, boleh lepak-lepak sini. Kejap lagi kita nak masukkan santan. Lepas tu baru boleh kita masukkan dekat dalam buluh kita. Nampak tu, tengah ngelap lagi tu. Sesi memasukkan santan. Masukkan santan dulu. Kena bakar? Topin. Yeah. Ada semua di sana. Hai, Poji tak ada ucapan raya ke? Belum lagi. Oh, raya besok tak ada mood ni. Terus Pasal esok dah. Okey, sekarang ni sesi memasukkan pulut ke dalam buluh.
Kuma punya style lain sikit lah. Kuma sumbatkan dulu, kemudian baru kita top upkan santan mana yang tak cukup. Kuma akan letakkan kat situ, ratorkan dia. Sekarang baru kita tengok mana santan kurang, kita top upkan dia. Dia naik sekali, jadi tak ada lah yang tertinggal. Ni sesi memotong. Abang Lee dengan Abang Man Ayo sedang mengukur. Ni pun kena ada skill nak motong ni. Nampak? Macam ni kan. Dalam ni dah cukup, ni dah ada yang top up tadi ni. Ni semua cukup ni. Ngam-ngam dah siap isi dah. Ni belum lagi ni. Boleh top up lagi ni. Nanti akan tuangkan santan kat dalam ni. Api tengah ready. Abang Feza tengah setting baik macam ni. Kayu standby bagi bara dia cantik. InsyaAllah 100 ada ke? Lepas ke 100 sebarang? 80 3-4 trip juga lah ni. Dulu L lah. Cik Japor dia ni. Cik Japor is always santai tengah makan cokodu. Nampak? Sentiasa membawa lawak-lawak jenakanya. Tu Cik Anip pun tengah makan. Sekejap lagi next round. Cakap kuat sikit. Assalamualaikum nampak? Selamat malam. Lentah langsung dari dataran. Taman Bina Jaya. Taman Bina Jaya. Ya. Malam ni operasi Makoyano. Ya. Pantun sikit, pantun sikit. Ini dia. Mando. Tok Sahak. Ucapan sikit. Salahnya. Ucapan sikit je apa? Okey, ucapannya buat lemang baik-baik. Ada rasa secukup rasa. Jangan tak masak. Tak masak pulang balik. Azhar. Apa bayu mak dia tak boleh makan. Aduh, Naya. Okey, itu saja letak langsung bawa kau ni. Abang je. Baik. Abang je jangan main. Sesi mengacor garam di dalam santan dan pulut. Kita tengah sesi R&D 2 pagi. Encik Azam pun ada hari ni. Dia sedang memotong daun pisang. Oh, abahnya nak makan kejap. Abang yang parah. Nak makan. Sabar je ni, sabar. Japik okey Okey. Poji okey Poji? Okey. Nampak nak ngejah apinya lagi. Buluh pun bercuci komen. Pakai ni, tondram. Tak boleh bersih sangat orang pakai tondram. Kena orang kampung sedang-sedang. Cuci beri elak, nampak. Baru lemang tu lawa rupanya. Nampak. Tengok Abang Maya tu tengah standby tu. Dah kering dah. Nampak. Dia tengok dia jauh, dia dah tahu dah. Sesi top up dalam lemang. Kita tahu santan cukup tak cukup. Tidak belah lah, oi. Sikit lagi. Bancuh lagi sekali. Ni kita nak buat tapak baru. Kita ubahkan bara dia. Lemah macam dokumentari tu.
Okay. First batch. Kita test dulu. Wah, panas lagi tu. Udah. Ini kepala dia. Ni yang sedap, tapi tu yang jahat dia lah, lemak dia terkumpul. Okay, apa komen macam ni? Tersedap cukup. Mantap. Dia nak rasa yang ini. Oh, yang betul tu. Dia nak rasa yang ini. Dia, bukan. 3.26. Okay, 3.26 pagi. Semua tengah marak. 3 orang dah ambil dah lemangnya. Dah pun meluncur. Okay. Ni kita nak buat bancuan yang ketiga. Asap semakin rancak. Macam mana luncur? Luncur. Kita sampai ke subuh. Sampai ke subuh. Bersahur. Ya, Sahur. Mata tak buka macam ni. Antara bahagian terpenting dia adalah mengawal apinya koma. Ni antara orang penting ni, menjaga apinya. Sebab kalau api terlebih kuat, terlebih marak pun tak bagus untuk lemang lah. Boleh berkerak, hangus terlebih bakar. Jarak ni pun kena jaga. Bukan boleh main suka-suka kau mah. Nampak? Jarak dia pun sekatil jauh betul. Gitu. Cuma bila dia dah terlalu lama, tanah dia pun dah panas, dia punya asap dia tu memang rancak sikit lah. Memang semuanya payah nak buka mata. 5.40 pagi, hampir tamat waktu bersahur. Ni semua ada yang siap-siap nak pergi semayang, nak pergi roja, nak bersahur kan. Sekarang fighter-fighter yang masih, Encik Hanif masih steady. Steady je Hanif? Steady. Pak Sahak steady Pak Sahak? Okey, boleh lagi ya. Belum tewas lagi ya. Ini Cik Lee dah jadi Mask of Zorro dah ni. Okey Cik Lee Okey. Cik Wahyu okey Cik Wahyu? Mantap lagi. Tu ada 5 orang ni. Yang lain ada urusan-urusan perlu diselesaikan. So far dah hampir 6 orang lah yang dah collect. Ini memang kita standby kan. Pagi garang untuk diorang collect semua, supaya tak ada yang berebut. Ini dah siap bungkus. 4 batang. Ni 6 batang. Dah siap bungkus. Jadi tak ada lah kelang kabut macam sebelum ni. Sesi mencatur lemang-lemang oleh Pak Sahak and Mr. Syafiq. Ini heluk-heluk semuanya udah masak ke mah. Ho. Encik Askar. Okey Jadi 7.19 pagi. Tak tidur lagi. Baru batch yang ketiga ni dah boleh nak dekat naik dah ni kan. Dah boleh angkat dah. So dah mula dah mula berkurangan dah sikit-sikit. Dah ada yang datang ambil kita punya lemang tadi. Memang kalau ikutkan planningnya, memang waktu-waktu macam ni lah dah mula pergerakan dia. Semua yang booking lah, kita memang walk in, memang orang kata CP-CP je.
Pak Sahak steady lagi. Steady dia. Steady lagi. Cuma dah kurang bercakap lah. Ini fighter pagi baru sampai ni. Cik Mizi, Kimi, Abang Faizal.